Kalau kita tengok hasil dari lemang yang dia orang masak ni, isi dia masak cantik je, langsung tak ada kerak. Tekstur dia pula lembut sangat-sangat, dan walaupun lembut, dia tak hancur pun bila kita potong. Ini nama dia lemang si gonjol, terletak dekat Kampung Cahaya Baru, Masai, Johor. Untuk bulan puasa sehinggalah Raya Haji nanti, diorang akan berniaga pada setiap hari bermula dari jam 12 tengah hari sehingga jam 10 malam. Dah nak dekat raya ni, ramailah orang-orang Pasir Gudang yang datang untuk dapatkan lemang si gonjol. Bukan setakat orang Pasir Gudang, malah ada yang luar dari Pasir Gudang, luar dari Johor Bahru, malah dari Singapura pun ramai yang datang sini untuk dapatkan lemang si gonjol. Kalau nak kata sedap, nanti orang cakap kita ni masuk bakul angkat sendiri pula. Tapi buktinya ramai customer yang dah makan sekali pasti repeat order. Tapi dalam ramai-ramai itu ada juga yang pertikaikan, lemang ni dikukus dulu atau direbus dulu ke? Sebab buluh dia langsung tak nampak hangit. Tapi yang sebenarnya lemang ni memang 100% dibakar. Teknik pengawalan api tu yang paling penting untuk dijaga. Diorang hanya ambil masa antara 2 jam hingga 2 jam setengah untuk masak lemang ni. Kalau tak percaya, datang sendiri, tengok depan mata. Kalau dah cukup bukti, baru beli satu dan cuba rasa. Kalau nak rasa pula, jangan lupa makan sekali dengan rendangnya. Rendang ni pula ambil masa antara 4 jam hingga 4 jam setengah untuk siapkan dia. Isi daging dalam rendang ni seriously lembut gila. Kalau makan panas-panas, confirm hilang biji mata. Lemang, rendang daging dan juga serunding, kalau dah siap masak, dia orang simpan dekat dalam warmer. Kalau bahasa Melayu dia, peti haba. Tapi kadang tu belum sempat masuk dekat peti haba, customer dah order. Maklumlah, vibe raya kan dah mula terasa. Untuk 2 hari sebelum raya ni, no booking, no order. Sebab 2 hari sebelum raya ni, kita nak fokus untuk customer yang walk in sahaja. So, siapa yang nak datang ke lemang si gonjol, boleh follow alamat yang tertera. Kalau korang datang nanti, lemang dalam peti haba tu dah tak ada, tunggu lemang yang sedang dimasak tu siap, harap korang boleh bersabar seketika.